Hai, Assalamualaikum. Mahir video yang tenang. Ya sayang. Farah nak tunjuk apa Farah beli. Tadi kita orang pergi beli susu anak Farah. Lepas tu singgah tu Iko. Kononnya nak beli ni. Ni je nak beli. Lalang tu Farah buat lah. Farah tunjuklah kat korang. Yang ni. Ringkas saja ya video kita. Farah beli ni. Ni. Scarf rambut untuk anak Farah warna cream. Comel Farah nampak tadi. Anak Farah muat walaupun untuk baby punya. Dia kategori baby lagi kan. Lepas tu Farah beli ni. Farah beli untuk apa ni? Susu serbuk. Kalau pergi mana-mana ke tak payah nak bawa tin besar-besar, bekas besar-besar. Untuk dalam beg je kalau kita pergi jalan-jalan ke mana-mana ke yang memudahkan. Kita koyak je masuk dalam botol anak. Bawa ni je. Lepas tu Farah beli ni. Farah beli yang dia bersaiz yang mudah kita bawa ke mana-mana. Satu Farah beli ni satu. Ni penting tau. Kita kena pakai harian, okey? Kena pakai celah-celah gigi kita. Cuba korang dah gosok gigi, dah bersih, dah gosok lidah korang semua. Korang pakai ni. Korang dah rasa gigi bersih. Sekali korang pakai ni, ada lebihan makanan kita dekat celah-celah gigi tu. Ya, serius korang try. Ni memang kena pakai harian. Doktor gigi Farah bagi tahu kena pakai ni setiap hari. Lepas tu Farah beli ni. Farah pergi Tuiko selalu cari benda ni tau. Kalau ada kotoran macam dekat tudung kita, kat baju ke, terkena waktu kita keluar mall, kita makan kat mana-mana ke, untuk segera kan, hilang kan. Akhirnya dapat, selalu stok habis dekat Tuiko Tanjung Minyak Melaka. Kalau korang ni, korang pergi serbu. Tadi banyak stok sampai ya Farah dapat. Tapi tak tahulah, kita try berkesan ke tidak. Dadah. Lepas tu Farah beli ni. Of course lah warna putih susu. Ni untuk letak botol sabun anak Farah. Selalu dekat bawah je. Bila dekat bawah kita mandi, sabun lebihan sabun kita buih-buih daripada badan kita, dia akan blendi kan, geli kan. Blendi botol sabun anak Farah tu. Jadi Farah belikan ni, try nak tengok kuat ke tidak. Lepas tu Farah beli maskara. Farah ni tak berapa suka makeup, tapi sebab Farah suka bulu mata. Farah tak ada bulu mata yang melentik, tapi Farah nak try ni. Waterproof. Nanti kita try okey ke tidak. Farah suka bulu mata melentik. Sebab tu kalau orang bulu mata melentik, Farah suka tengok. Farah akan tengok bulu mata dia. Farah macam tu. Adik, ibu nak tengok buku-buku. Lepas tu beli buku anak Farah. Buku lagi satu. Alif Sofia. Ni favorite dia lah. Dia tak minta lain. Alhamdulillah. Dia hanya minta buku ataupun mewarna. Mewarna tu maksud dia, kalau dia sebut buku mewarna ataupun color pencil. Mewarna. Beli yang ni Alif Sofia. Dengan Upin Ipin versi yang cute-cute ni. Okey, itu saja Farah beli. Yang paling Farah tercari-cari kalau pergi Tuiko adalah ni benda baru yang Farah baru dapat. Korang mesti dah dapat agaknya dah banyak-banyak dah. Dah banyak kali dah korang beli. Tapi Farah baru dapat. Dekat ni tau kalau korang nak pergi Tuiko Tanjung Minyak Melaka. Cepat serbu. Jom, jangan lupa berselawat. Tada. Nah. Senyum. Ingat tak tadi Farah tunjuk Farah beli barang dekat Tuiko. Yang ni tu. Antaranya yang kecil-kecil tu, dalam dia macam ni tau. Mudah untuk korang bawa dalam handbag korang. Kan? Dalam ni, setiap dalam ni ada 10. Kita dapat 4. Ni saiz ni comel. Mudah lah nak bawa mana-mana. Tengok ni. Mudah. Dapat 4 tau. Okey, sekejap Farah tunjuk. Dapat 4 macam ni tau. Korang akan dapat 4 macam ni. Saiz dia sangatlah. Tengok Farah pegang ni. Comel. Dalam dia ada 10. Farah kan beli 2 jenis. Yang ni macam biasa. Yang ni biasa kita jumpa kan. Bersaiz macam ni. Pun yang ni pun dah mudah dah untuk kita bawa ke mana-mana. Ni kalau dalam handbag ke mana-mana lah. Kita tak nak bawa banyak-banyak sangat. Besar makan space kan. Dalam dia macam ni. Bekas ni kalau korang tak buang pun tak apa. Korang boleh refill je. Kan. Okay. Tata.